ada rujak siko mah. Makan rujak cek, biar tu rujak cek lu nak tambah awet muda wah. Biar rujak cek lah nah. Nah teragak ada rujak lah mah. Nak tambah awet muda wah sikit lah. Ada pesanan lo. Saja elok lah. Nak lama sikit wak makan. Pada mana nak makan lo. Lama jamu kau mah. Di tu kau wak balik kemari. Kau capek saya yo. Dek. Ilen, dek rujak len. Iya Siti. Ada sedang lo. Sedang selawan. Yang ada lo. Unde mandi anak saya nak kami koko ni. Besok yo ditinang anak koko mah. Ada bungkus Siti. Sabungkuhnya len. Barang sabungkuh tu len. 10. Nak bisa 5.000 len. Titi 5.000 ni len ah. Utang lo deh. Bisa utang di Siti. 5.000 nya len. Mana len? Akhirnya lawak mai, dia lawak mai dari mau dulu. Tambah lah 2 bungkus lele ke dia bawa pulang untuk Ya. anaknya. Jadi Terima kasih lah Pak. Kami berdua nya Pak banget 3 bungkus warna Pak Badin. Masalah Siti nanti gua tuanya salah terbuat 3 bungkus di silen tu. Di lok warna Pak kau ya. Dia bapak. Udah salah tapi udah orang kayu di kampung aku. Tapi dari rujak udah balik Siti mah. Di lok warna udah ke, lok kadiang teh. Ada saya Siti mai biar lo biasa mai mau salah pulang lah. Ya. Sama-sama Siti. Lele, anak saya anak kami mana tadi tu le. anak si Tompel boleh simpang tua. Simpan sekali si tompel mah aku le. Simpang tua. Oh itu. Yo kami aja tadi tu. Yo ini lo anak Minangnya. Kecil silen anak wak tompel simpang hampir. Wajah kau you harus dapet awak. Kau harus awak pinang. Kau harus jadi bini awak. Awak dari kampung kau orang kayu. Siti. Oleh iku mah rumah tompelnya kecil ni leng kawak tu ha. Siti. Iku yang rancak mana pajak. Sabarlah Siti. Udah pasti meminang. Siti. Mangalah sarok kampung kau dah Siti. Hatimu lampau kau dah Siti. Review Siti. Senang awak di situ nak kan. Pemandangannya rancak. Ada burung tabang. Mana putih ya. Sawangan. Bola kerja tu hari tu. Undeh. Kau udah yang ngaraja satu tadi kau satunya. Yo dek masih rusak, terpaksa je pangku tadi pangku tu. Kat penentu. Kau udah yang mampu aku yo. Deh yuk Rusak, masih rusak lah. Dia berhenti dah. Kira-kira angki pada dia. Kau cari makan tu bini kau lelai nama bini mereka dah kerja apa? Hai, Siti yang namanya. Sudah kerja beko Siti urui udah. Siti urui udah. Itu makanya udah dapat capek selai aku julai. Udah. Kau udah pikiran. Jangan-jangan, tapi beringgi lah laki lompat pak. Nggak gua lah Siti lari ya. Kawin lari juga. Kalau lari tu bila jadi nikah tu kalau lari. Itulah nak ada jalan keluar berarti. Kau yang pasu terang kat Siti bah. Yang mak Siti tu ni pasunya. Betul. Iya, ada. Mak aku memang orangnya agak lain gitu. Mak aku mah suku. Menantunya kayu. Punya rumah gadang rancak. Punya sawah laweh. Punya ratu laweh. Nang itu keinginan mak aku. Bakalah caranya mulai. Memang yo
tak sukunya duda bantuannya tu. Sukunya di rumah awak tu. Tapi awak tak bisa boleh tu kan. Tak bisa awak berpisah awak cara tu. Itu udah Siti. Aku Siti kan nampak itu udah aku. Aku nak pakai mana di Siti. Udah. Ala do rencana udah untuk Nina Siti. Alhamdulillah dapat begitu. Itu tua tu harus sama-sama kue lah Nida. Dan Siti saya dah enggak mau sama berjuang awak. Sudah rayu apa juga Siti? Sudah rayu jadi putri apa sudah rayu kurban? Tak bisa tu menjelang. Tadi ada di kau Siti rumah dapur dia orang cai orang payu gadang jadi bini lah kau Siti. Enggak mak. Mak salah dinyo mak. Deh kalau Nino dan tua tu jadi gadang hati dan mah jadi bini orang kayo dan Iya, dan kau aneh. susah bana dan agak aneh anak kau. Dan yo Samsu juga dan yo. Samsul Banse tu jo kuaro Tapi yo gagah mak. Gagah tu kamu makan. Mau balo jawi urang lo nanyo balo nak jawinyo dah. Anu ganteng. Le marano ku bisu ano ku nak mananga den ba ku Siti. Dia cinta tu bahagia orang itu mak lah. Coba kamar aku mak. Apa ku tinggal den nagae ku ah. Tu anak aku awaknya tinggalnya mau deh tu kalau manggo mah. Tinggal dan aku pulang dari pasarnya. Dia mak ame mana dia. Tak ame mak. Kau nggak nyundek kau dari tadi, dari di jalan di lai. Wah kan enggak mak jodoh-jodohan dan orang lain. Mana kayo? Enggak ah. Daripada si Samsul kolek ko tu nga balo jawi kara joy jawi urang lo na nyo kabaloy na lo jawi nyo dah pangangguran murang banse itu jada tu kayo bisa awak makan ayam tiap hari nak mau dekini ko dah awak banse mau deko ah. Dia biarlah sampai mak kan dia cinta sama Samsu bahan lain. Mak tak tahu. Je cinta tu ko bali bare biswa. Itu cinta tu kan indah ni mak. Tapi kau orang kaya. Kayu na indah ni mak tu. Dan kalau namo si datuk tu joden bagageh dan mak kayo tawali dan name banyak ko nak mau dekini ko dah ko nak ka disambai nak do dah bare untuk hari kini donya aku makan biswa. Dia biarlah bansek mak salah cinta mak. Biarlah bansek. Cinta mah cinta aku mau. Mak tak tahu bah rasulnya rumah itu cinta. Lah ya, lo deh cinta tuh pernah lo deh mudong kau. Kayu ni. Kayu orang mak rancak cinta pada ameh lah mak. Tibo calon itu sana aku sih kau. Baik ada. Waalaikumsalam. Ada angin ada tuh tibo ke rumah guru awak lah. Masuk ada tuh. Aduh narun bana tabaw de ambo tadi tompel. Masuk ada tuh. Masuk ada tuh. Siti, kau tamu istimewa tibo ah. Calon laki kau nang kayu warna duduk ada tuh. Yuk lah tu. Ana minum nan istimewa nan paling lama di rumah wako datuk aku. Ayah nak kerbean mak. Jangan legak-legak kayu ya makku. Bulu ndak adu, kopi ndak adu, teh ndak adu. Aku nak kerbean ya mak. Tak usah lah sebut-sebut mana Siti. Air putih saya lah jadi tu malam mani rasanya duda Mas Siti. Ali ngaran deh kau Siti. Nak do nya minta na macam-macam tapi lah ambilan. Putih lah mani kece. Dia bedo cinta ke kau no ah. Memang tak tahu perasaan orang tu. Inilah. Kerbean. Angin ada tuh tiba ke rumah guru awak aku kah. Lah yang dirancak di rumahku bersuara gak dirancak ke Patang di tempat tukang rujak kata orang anak si tompel di simpang ampek rumahnya katanya yo rancak bana anak gadi tompel kuma Rancak nak ini. datang ambo kemari muka su ambo nak meminang anak si tompel si Siti di sekolah bungo nang kambang kata orang. Rancak mana ada tuh. Kok dapet kalau tumbuh, ambo tanan di bawah janjang. Kok dapet kata nasungguh dari tompel, ambo gunggung, ambo bawa tabang. Jadi setuju deh mah Siti. Ale kok mak. Cuma sudah masak air tadi. Kok kayu ada habis lah mak.
Nggak usah Siti, udah kecapek pulang mah. Bagagih dah datuk mah. Yo do para lu. Makasih Mana ya capek, lebih datuk. cepat. Yo. Ini gati. Ini gati. Ini kabar alik gadang 7 hari 7 malam. Nah, mengarang kaya itu kemari. Deh, nyupi malamar kau nak, nyuka tuju kau deh, ku dirancak, namuai lah ku jenyo nak. Baru bayi duit wako nak, na banse mo duit ko, atarui dah. Mo makan jo garam mo abe ko malam nak, dado bare nang kaditana samba nang kadibue dah. Deh manurui lah ko nak, jo ama aku ah. Baru wo wak lenyon, manurui lah ko nak maksa pada tua tu. Janganlah si Samsul kasih Samsul Jona. Mungkin serancak ikut orang lelaki orang kaya mah. Kayo ada enak kayo baru bayi duit awak. Mah cinta dah tu mah. Jangan cinta kan cinta aja kau kau nak nama aku bunuh. Aku main deh aku barelek. Kau nak nama aku mana ngak kecil deh. Kali nama aku jangan suka mari ni tu. Menurut aku jo deh sekali kau bahagia kau. Menurut lah jo deh. Cerita tentang Siti itu jadi namanya. Tanang lah datuk, tapi ada syaratnya datuk. Syaratnya Tompel. Syaratnya murahnya datuk. Tiap bulan datuk arah menyetor ke mak si Siti tiap bulan. Nagiah mak si Siti putih, ada datuk. Sudah gampang tuh mah Tompel. Kecil. Karena tiap bulan awak kirim ke Tompel kok. Onde, udah mati rumah. Mangga udah manuang siku kok. Baa den dak kama banuang. Alapeh kijang karimbo arok baganti jo anak rusuh. Dia lagai asale kayo. Cuy itu malah kau kironya ya. Anak cubadak dalam parak. Cubadak dimasak dalam belangu. Bukan nyudenai nambah kehendak. Tapi Tuhan yang kuasa. Cucu ini kadang lain awak, dia masalah. Tepek lah kadang cucu ke. Panek awak. Oleh di siku Siti mah je Samsul. Peselingkuh kau nak kecek ke lakinya ke? Mandaki jalan ke cubada ampo. Manurun jalan ke supayang. Daripada baputih mato. Biarlah dia naik baputih tulang. Tak mau kunan ketujuh di kau. Bunuh diri dan lain.
Ngapa itu mana dia bodoh banget. Istighfar. Jangan tiku. Kali pinggang nama ha. Mudah-mudahan dia mati indah lah, apa ke pulang lah. Yang takut kena merah. Yang takut dia tak maringgi. Nanti lagi buku dia sabuk kada tek dia boleh kada jual. Malah dia tadi ya. Mana rujak ni malam-malam kada jual. Mana kalau pajak aku lah. Malam-malam panjang kada jual kita kan. Nanti lagi gua sabuk kada tek dia boleh. Itulah cerita sebut tadi, cerita Siti, dia Sansul. Tengahnya. Ini boleh di jembatan dia. Isya. Yo Sansul bareng. Kadung. Wah kadung kau kada tek. Ha tu ah. Panjang lah nak cakap dalam dua ya. Ah, yo lah. Aduh, sebenarnya tadi. Mencari Siti di jembatan. Betul. Boleh jo Sansul bareng. Sambil buang sarok. Betul. Nampak den. Kadung. Ah, buat kadung kada tek. Habis kadung dia. Assalamualaikum. Apa? Dari sini boleh jembatan tadi. Di mana? Jembatannya ada masarok ni. Jo sianyo. Sansul bareng. Jo polenya lama tu. Iyo. Eh. Jo ulangnya balik. Iyo kamu nampak? Eh. Bilo tampak. Tadi. You dah rancak kami kerja kau dah CCTV kau. You ulangnya balik je polenya lama tu. Yo cik. Nak malu cik. Cik kalau cik Siti Yana. Siti. Biarlah. Besok selesai ni tengok dia Sansul balik tu. Malu kan? You bana. You bana malu. Capek dah siang. Jadi. Buku selesai secepet-cepetnya. Jadi. Samsul. Di mang, dia kembali perhitungan jangan kini mah. Samsul. Di mang. Di mana kelanya pajak kau kah? Mungkin di belakangnya mungkin ke mas. Boleh awak cari ke belakang dulu. Oh Jawi baranak pinak lah. Ini Jawi maha kuah. Untuk daging kurban sih kini susah Jawi maha Jawi kini kau mah. Beliau jadi orang kaya lo den. Baranak lagak 10 iku. Bisa lo dan bini rancak. Hai, mari. Di siku. Lapan ni dia mencari yang siku pemanuang seorang. Hai, anak bin caca, anak singgiang ni harimau. Lapan ni dan dia mencari yang di siku mang lah kironya. Mang ada aku cari. Tapi yang maralem bini den. Dah aku di rumah bini aku. Tapi yang bawa berselingkuh bini dan mak kado di rumah lai. Dembo kecamatan yang ndak dembo selingkuh lah. Itu nama selingkuh nama marabuk bini orang. Pilih ke rumah bini aku. Ndak ada di rumah bini tapi yang bawa bini dan mak yang kado bini dan di rumah ada lai. Pulang suruh mak, suruh pulang mak. Ndak ada di rumah ada tapi yang orang suruhan mak. Anak orang di Citala nak pai ke pasar lai. Lapan nek dan naik pada laki ni membalik anyo lai. Kok iyo warna banyak ilmu datuk keluar mana lah kau ilmu datuk tu. Kamu tangkis tu. Jadi, am fajar kelamari kau buat aku nanti tiang. Kalau ada muda nang tapi dia neru tu, karena mari yang derang kaya betul boleh neru angkut pulang balik.
Ôi bà chặt cạn nyo, lagi gaek bà chặt cạn nyo. Kau chặt cạn nyo. Oi, ndak itu lah piat kau apa ni ikun laki kau laki kau piat. Kau polder kau mah. Ikun laki kau piat. Kau gaek kau lah polder kau. Iko ndak ada orang kemampuan dari dan orang kayu di kampung ko. Kayu kau lah gaek tu. Dan orang kayu di kampung ko ndak bisa orang mengharai dan do. Iko nak bini dan semua. Kau polder. Bini gaek kan lah doh dalam dulu mah. Ndak ada iko nak bini dan ko mah. Iko nak bini dan. Laki kau ada iko nak laki kau. Dah tuap maringgi. Karena lah gaek digaek awak stek banyak dekat maringgi. Iko bini dan. Ancet carilah jauh yang lain. Cari jauh yang lain. Jauh lepas. Siti. Tunggu dah Siti. Siti lagi bol orangnya. Jauh dah lepas dah. Mana perlu jadi pada Siti ya? Siti. Jauh sampai lah lepas lo anak para. Mana perlu Siti bodoh ke jauh gini kau. Sampai ulang. Dah lagi kau. Tidak sesampai tu lagi kau dah. Good spot. Biar dah minum je lah. Ala lawi mana dah sudah cakap je samsul takut mah. Kau capek lagi nak, kena pura. Daripada dia kecil sedang cari daripada aku. Dia racun pada aku. Qua minum lah. Duduklah dari Siti. Ayah kau biar Siti, kau kacau dari Siti. Ya lupa kan. Ada ambil sendok lah. Baiklah capek. Dia racun penjaga tu, dia racun. Tinggal rokok dah tu Siti. Tolong jemput Cik Siti. Jemput salah seorang. Leh. Dia rokok saya kalau nak mana suruh dah. Kalau kaya jadi gini saya boleh itu dah. Mulai buah sama. Ayah kau nak pergi dekat Siti. Sakit dah dua ni ha. Tapi biasa sama ayah Tak ada beda. Mana kau sakit dah dua ni ayah kau pergi, kau buat. Iya lah gaek merokok aja. Kau itu tak bisa ditagan, itu rokok dah untuk pelama air. Jadi kau nak buat tagan balai. Tanggong lah seorang. Ayah kau pergi ke Siti, kau pergi mana dah dua Siti. Sama ayah yang tak ada ha. Tu baru kau pergi mana dah dua Siti. Merokok tu mah. Rokok tu biasa sama Siti. Lah tagan nak mu taruh lah. Dia baga lah. Baga dong ni. Dia aku senang ni. Dia aku emang lah. Siti. Laki dia macam dia. Laki aku Siti. Datuk. Datuk. Aku kena Datuk. Datuk. Jangan tiba Datuk. Piti bulan nanti alun le dah Siti. Dia jangan mati si Datuk. Aku piti bulan nanti alun le dah. Datuk jangan mati lah piti bulan nanti alun le dah. Malah boleh dagang mama. Ini Datuk piti bulan nanti kan. Langgai